Okey, selalu bila orang tanya parti muda ni konservatif ke, progresif ke, liberal ke. Saya kata antara konservatif dengan liberal, perkataan saya guna ialah parti muda ni sensible. Sensible ni maksudnya masuk akal. Dasar yang kita perjuang ni dasar-dasar masuk akal. Hai semua, apa khabar? Selamat kembali ke episod podcast Apa Kata Muda. So, biasanya kita akan bercakap tentang isu tentang ekonomi ataupun isu tentang apa-apa yang sedang berlaku sekarang. Tetapi hari ini kita nak berhenti kejap dan bercakap pasal muda. Sebab podcast pun Apa Kata Muda kan. So, hari ini bersama saya adalah dua orang yang memang tak asing lagi dengan podcast Apa Kata Muda. Fayad dan juga Zaidi Baharudin. Nak introduce sikit kepada macam greetings kepada audience guys. Saya agak hampa sebab Encik Abul tak berikan salam pada saya. Memang ini patutlah parti muda sering dituduh liberal dan sebagainya. Tapi saya nak menjawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Guys, dia nampak Walaupun rambut ala-ala K-pop anda Melayu dia walaupun nampak macam teruk saya tak bagi salam, tapi sebenarnya kita dah salam off camera lah. Betul. Dan pasal rambut ni, walaupun rambut baru, terima kasih kerana mention tadi rambut baru. Betul. Untunglah ada rambut. Aku pun duit dah tu. Sebenarnya ada cerita sikit pasal rambut ni. So saya pergi ke barber. Saya minta dia I want to do something new. Okay. Kan? Dia bagi saya potongan rambut ni yang saya dah pakai dulu 8 tahun lepas. Janganlah kantor kita dah tua. Nampak sangat dah Parti tua. muda. Maaf ya. Kita parti muda. So Abul. Okey, tak betul. Maafkan saya. So untuk hari ini, topik hari ini, kita kena serius balik tadi lah. Baik. Topik hari ini kita akan cakap pasal muda. So banyak orang ada persepsi pasal muda. Banyak orang macam bila dia orang fikir pasal muda, dia orang ada fikiran tanggapan yang sendiri. Yang muda ni parti liberal lah, parti atuk lah, apa semua. Jadi hari ini kita bersama dengan Zaidin dengan Fayad untuk explain kepada korang, untuk terangkan kepada korang parti muda apakah misconception ataupun fahaman korang tentang parti muda ni. So kita mula first Zaidin lah dengan apakah sebenarnya nilai teras parti muda. Adakah dia liberal ataupun progresif ataupun sekadar alternatif untuk parti-parti lama? Okey, selalu bila orang tanya parti muda ni konservatif ke, progresif ke, liberal ke. Saya kata antara konservatif dengan liberal, perkataan saya guna ialah parti muda ni sensible. Sensible ni maksudnya masuk akal. Dasar yang kita perjuang ni dasar-dasar masuk akal. Contohnya, kalau kita nak pengasingan kuasa, antara dasar yang kita perjuangkan pengasingan kuasa daripada kuasa pendakwaan dengan kuasa eksekutif. Maksudnya Perdana Menteri bukan lantik pegawai negara dan pegawai negara satu-satunya yang ada kuasa untuk buat pendakwaan dalam mahkamah. Bukannya sebab kita ni liberal atau kita nak menghapuskan hak-hak orang Melayu, semua karut. Sebab kita nak keadilan. Kita nak ada perbezaan kuasa antara kuasa pendakwaan dengan kuasa eksekutif. Lagi satu, bila muda perjuangkan, contohnya peruntukan sama rata untuk ahli parlimen pembangkang dan kerajaan. Kenapa? Sebab itu dasar yang masuk akal. Rakyat dah undi. Ini wakil rakyat dia. Tak kisah dari parti mana sekalipun, kita suka ke tidak parti itu. Tapi rakyat dah undi. Rakyat bayar cukai. Kenapa pula dia punya peruntukan tu ditidakkan? Lepas tu boleh bagi pula dekat ketua bahagian parti-parti tertentu. Ini bukan liberal, ini bukan konservatif, ini sensible. Tapi apa muda? Orang kata muda tu apa? Okey lah. Muda ni kalau tanya saya lah, berteraskan dua lah. Perkataan dia itu social dan demokrat. Saya mulakan demokrat. Muda ni demokrat, iaitu kita percaya kepada apa-apa dasar dan perjuangan apa-apa dasar yang memperkasakan hak demokratik anda. Apa maksud dia? Hidup dalam keadaan negara yang ada demokrasi atau demokrat itu bukan semata-mata pergi mengundi 5 tahun sekali, tidak. Memperkasakan hak anda dalam satu ruang lingkup sebagai seorang demokrat ialah pastikan anda boleh mengundi, anda mudah untuk bersuara. Kalau anda tidak bersetuju dengan kerajaan, anda tidak ditekan, anda boleh dapat keadilan saksama. Sistem yang ada sembang dan imbang, misalnya katalah senatorian dan mandu, aksiden dengan anak menteri, anak pembesar, anda boleh dapat keadilan sewajarnya. Untuk media yang bebas, supaya bukanlah semua media duk mengampu kerajaan 24/7. Ada yang mengkritik kerajaan. Kita ada sistem kawal selia yang adil, misalnya bukan sikit-sikit untuk kerajaan terus hilang. TikTok.
Terus kena delete tanpa sebab. Tapi kalau kutuk pembangkang, tiba-tiba bukan main meriah. Itu demokrat, memperkasakan hak individu anda. Sosial pula, iaitu kita nak dasarkan perjuangan untuk dasar-dasar, terutama dasar ekonomi, yang meletakkan kesejahteraan rakyat lebih dahulu daripada keuntungan dan sebagainya. Sebagai contoh, muda takkan setuju apa-apa dasar yang hendak menswastakan, misalnya hospital kerajaan. Katakan hospital kerajaan ni kita nak buat sistem insurans. Rakyat kena beli, kami tak setuju. Muda tak setuju hanya orang-orang tertentu je boleh masuk sekolah awam, sekolah kerajaan. Golongan T15 tak boleh, golongan T tak boleh. Sekolah kerajaan pertamanya mesti diperkasakan dan mesti dibenarkan siapa masuk, tak kira kaya atau miskin. Kita tak setuju misalnya, hasrat kita ialah antara sekolah swasta dengan sekolah kebangsaan tu tak jauh perbezaan dia supaya semua mendapat kesamaan yang sama. Kita benda-benda macam ni, itu yang apa Teras Muda, iaitu kita sosial dan demokrat lah. Faham. Baik, itu dia nampak sangat jawapan tadi memang precise saja lah. Hebat jawapan tu. Terima kasih. Fayad, nak tanya pula kepada Fayad. Apakah Fayad rasa, banyak orang tanya ni, banyak orang selalu tanya aku, apakah perbezaan antara parti muda dengan parti-parti lain? Okey, apa beza parti muda dengan parti lain adalah, bagi akulah sekarang ni kita kena tengok di mana mereka sekarang ni. Mereka sekarang ni berada di tampuk kuasa. Apa beza muda dengan parti yang lain ni? Sebenarnya kalau kita tengoklah daripada segi dasarnya tak jauh beza pun. We are sensible people and we believe orang-orang yang buat dasar ni pun adalah sensible people juga. They want the best untuk rakyat-rakyat negara dan negara ni juga. Tapi apa yang membezakan kita dan mereka adalah di mana mereka berada sekarang ni. Mereka sekarang berada dekat tampuk kuasa. Dulu bukan main lagi lah dengan kata-kata, nak kata, harga minyaknya turun lah, pitik-pitik yang akan dimansuhkan, apa semua ni. Mungkin dia kata itu adalah manifesto lama, apa semua, dan realitinya sekarang berbeza. Tapi kita, di sini kita berada di blok pembangkang untuk mengingatkan mereka yang this is yang kita pernah perjuangkan bersama-sama. Harus diingat, muda pernah duduk bersama sekali dengan Pakatan Harapan. Kita pernah memperjuangkan isu-isu institutional reform yang sama. Kita pernah memperjuangkan agenda reformasi bersama-sama, dan bila kami keluar daripada kerajaan sekarang ni pun, kami masih mengangkat juga sama. Jika ada kata macam sekarang ni perbincangan pasal term Perdana Menteri hanya akan dihadkan pada 2 term saja, kita support. 2 penggal saja, ya, kita support. Adakah kita macam kita nak membangkang kerana mereka ke kerajaan? No, not really. Kalau agendanya selari dengan dasar-dasar kami, iaitu social demokrasi, kami akan support. Jadi balik pada soalan tadi, apa beza muda dengan parti-parti reform yang lain, adalah di mana mereka sekarang. Kita kena tanya baliklah, adakah mereka sekarang ni menjalankan reform yang mereka janjikan di jalan raya dulu, yang bergolek-golek dekat jalan, yang turun beribu-ribu di jalanan, sekarang di manakah mereka? So saya nak tanya baliklah, where are they now? Saya pun nak jawab jugalah tu. Boleh, silakan. Cik Abdul lah. Kalau sebenarnya dari segi dasar tak banyak beza. Banyak dasar yang mana diperjuangkan kita sokong sebenarnya. Sebenarnya kalau tengok parti-parti politik lain pun, tak kira Perikatan Nasional ke Madani ke dan sebagainya, dia banyak yang serupa. Cuma bezanya muda percaya, dan kita percaya benda ni, apa yang kita cakap atas pentas ceramah mesti sama benda dengan apa yang kita buat bila kita pegang kuasa. Faham. Itu beza antara muda dengan parti-parti lain. Pandangan saya, itu ideal yang saya nak kita buat. Misalnya, sebab tu dulu kita bersama-sama dengan Pakatan Harapan, kita percaya bahawa LCS tu perlu disiasat. Kita percaya dengan bina semula negara. Kita percaya kepada semak dan imbang. Peruntukan sama kita rata. percaya kepada peruntukan sama rata dan sebagainya. Jadi bila kita tengok dasar-dasar ni tak jalan dan sebagainya, daripada kita diam dan sebagainya, itu kita buat keputusan untuk baiklah, mungkin jalan yang perlu kita pilih ialah jalan menjadi kuasa ketiga. Sebab tu dalam pilihan raya negeri kita bertanding atas logo sendiri. Faham. Itu beza antara kita dengan parti-parti lain. Tapi tak semestinya kita ni bukanlah pembangkang semata-mata bangkang. Kita bukan bangkang dan bangkang. Kalau ada lah tiba-tiba contohnya Menteri Ekonomi teringat balik apa dia ceramah dulu, ya Allah Tuhanku, aku perlu menunaikan janji lama, dan katalah janji itu
baik untuk rakyat. Janji dia dulu. Tiba-tiba dia dapat formula untuk kereta murah, muda akan sokong. Misalnya kalau ada apa-apa dasar Perdana Menteri buat, kita akan sokong. Ya, macam ada benda yang Perdana Menteri buat, bukan semua benda buat tak betul, ada yang kita tak setuju, ada yang kita setuju, kita akan sokong. Contohnya pendirian tentang Gaza, bagus. Steady. Sebelah German Chancellor dia boleh jawab, bagus. PMX, saya setuju sokong. Dan juga pada masa yang sama, orang kata muda tak bolehlah bekerjasama dengan Perikatan Nasional, tak. Ada benda kita tak setuju, terutama waktu dia dalam Perikatan. Tapi katalah contohnya Parti PAS. Ada benda baik dia nak buat dan memakmurkan rakyat secara keseluruhan. Kita sokong. Walaupun ada satu je dalam parlimen undi kita, satu orang tu boleh ada pengaruh yang baik, pengaruh yang besar. Jadi sebab itulah saya katakan kita mesti, itu beza antara kami dengan orang kata kita tidak matang. Saya rasa jalan yang matang ialah untuk bekerjasama untuk mendapatkan kebaikan rakyat yang sejagat. Itu beza antara muda dengan parti-parti lain dan sebagainya. Orang kutuk-kutuk macam mana pun, waktu tu muda lah bangga, kita bantai Perikatan Nasional apa. Tapi waktu Perikatan Nasional lah Sadiq dapat bentukan. Betul. Waktu Perikatan Nasional kita kutuk kemain lah, PAS ni lah, itulah apa. Waktu tu dapat peruntukan. Jadi janganlah kita main dengan sentimen yang merepek-repek ni. Kita tak ada dendam kesumat lama yang kita nak kena lunaskan. Betul. Tak ada. Kalau mana-mana parti, pembangkang atau kerajaan yang nak menawarkan dasar atau pendirian, contoh katalah tiba-tiba Perikatan Nasional, Menteri Besar Kedah kata peruntukan adun patut sama rata, kita akan sokong. Masa Sanusi buat had perkahwinan mesti 18 tahun ke atas, bagus. Kita sokong. Kita sokong. Betul. Kita tak main kita ambil klip pendek dia, lepas tu kita tak. Jadi itu beza antara muda dengan parti-parti lain, dan itu kita nak bawa budaya politik baru. Walaupun kami muda, tapi kami rasa politik Malaysia patut lebih matang. Faham. Betul, betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zaid tadi. Terima kasih, Cik Abu. Nampak tak? Panas ni. Betul. So, kita teruskan dengan the next misconception ataupun kesalahfahaman yang korang ada. Salah tanggapan. Yeah. Salah fahaman, salah tanggapan. Banyak orang tengok yang muda ni ialah parti yang multiracial, berbilang kaum. Memang betul kita memang multiracial, berbilang kaum, tapi dia orang fikir yang kita tak kisah langsung pasal hak bumi putera dengan orang-orang Melayu. Apakah pendapat Zaidi tentang perkara ni, dan apakah reformasi, apakah muda akan mengekalkan ataupun nak mereformasi, nak mengubah benda ni? Okey, saya nak jawab yang parti multiracial. Muda parti pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Kami takkan rasa bersalah atau malu. Memang kita percaya masa depan Malaysia ialah masa depan semua bangsa. Tak adanya orang ni kena balik negara sana, tak ada. Semua ini ialah tanah, hak mereka ialah tanah tumpah darah mereka, tak ada beza. Itu satu. We will be always multiracial party, dan saya takkan rasa bersalah atau apa. Orang nak kutuk-kutuk lah. Orang muda patut jadi parti, tak. Okey, itu pertama. Keduanya, saya percaya kepada kita sebut tentang dasar ekonomi baru lah. Bila kita cakap pasal hak bumi putera, dasar ekonomi baru. Sebelum kita cerita pasal dasar ekonomi baru dan sebagainya, saya nak buang stereotip ni. Sebelum kita merangka apa-apa dasar bumi putera macam DEB dan sebagainya, kita kena buang stereotip bahawa Melayu tu, budak Melayu muda ni malas, budak Melayu muda ni tak nak kerja susah. Bohong, dan itu pandangan yang bodoh. Kenapa saya kata itu? Kita baru lepas kaya ni. Yang kerja 7-Eleven siapa? Yang kerja KFC, yang kerja McDonald, yang buka Watson, pakai baju gaya siapa? Budak Melayu. Budak Melayu. Maksudnya apa? Maksud dia orang mau kerja kuat, mau dapat peluang, kalau timbal balasnya berbaloi. Jangan kata orang Melayu, budak Melayu tak buat kerja susah-susah ni. Tak. Kau bagi gaji rendah, dia tak nak lah. Kalau kau bagi overtime, dia buat lah. Kalau kita tengok contohnya, bukanlah saya menidakkan perayaan-perayaan lain. Tutup bengkel, contohnya tahun baru tutup 2 minggu kan, tutup 2 minggu, dia nak beraya dan sebagainya. Budak-budak Melayu mau kerja. Jadi buang stereotip tu. Jadi kita kena faham bahawa dasar yang dirangka 30-50 tahun lepas perlu diubah. Kenapa saya rasa macam tu? Sebab saya tengok dasar ekonomi baru ni seolah-olah persepsinya menguntungkan segolongan kecil je. Tanya mana budak-budak Melayu muda sekarang yang pergi belajar dekat politeknik dan sebagainya, dia masih kena ambil PTPTN. Tak ada beasiswa 100%. Bila dia dapat ijazah, hutang dia banyak dan sebagainya.
Itu yang saya nak tengok dasar reformasi dalam dasar-dasar Bumiputera ni lah. Pertamanya saya rasa perlu ada ketelusan. Ketelusan. Pertamanya dulu kita buat banyak asrama penuh, kita nak tolong orang susah. Tapi nampak asrama penuh ni seolah-olah jadi kelab eksklusif untuk alumni anak-anak dia masuk. Faham betul. Bapak dia dah jadi orang kanan Petronas ke KSU ke, anak dia masuk, orang nak ikut. Jadi orang susah tak dapat masuk dan sebagainya. Betul. Keduanya kita kata kita nak lindungi industri ni, kita bagi direct negotiation, kontrak terus dan sebagainya. Kita nak tahu siapa dapat, kenapa dan sebagainya. Layak nampak ke? Rather than a winnable policy for Bumiputera, jadi winnable policy for Bumiputera tertentu. Betul. Kita nak ketelusan. Tapi hasrat lebih besar muda dan sebagainya, bagi saya lah, kita harus pergi lebih kepada dasar yang berlandaskan keperluan, needs based policy. Needs based, yes. Apa maksud dia? Kalau dia susah, tolong. Sebab tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bukan semua Cina kaya dan bawa Camry atau Honda. Bukan semua India, Tokyo money changer atau kedai daun pisang dan kaya. Dan bukan semua budak Melayu malas dan tak ada merit dan bodoh. Tak, tu bohong. Tolong, kalau dia susah dan dia pandai, bagilah dia beasiswa. Kalau dia perlukan bantuan, tolong. Malangnya selalu orang yang jerit kan, hidup Melayu kan, dia kata itulah yang orang pertama yang gadai tanah Rizal Melayu lah selalu. Betul. Saya rasa ni peribadi saya lah, bahawa kita perlu melihat semula dan mengemaskini dasar ekonomi baru dan dasar Bumiputera untuk lebih telus dan membantu lebih ramai orang Bumiputera. Pada masa yang sama, kita memperluaskan dasar yang baik ini kepada kaum lain yang juga memerlukan bantuan, needs basis. Itu apa yang saya percaya. Dan kalau apa saya percaya ni membuatkan saya pergi anak bangsa, lantak pi lah. Dia orang nak maki apa, saya rasa benda ni benda yang baik dan kita tak perlu rasa bersalah. Betul. Saya rasa saya pun selalu dulu kena pergi anak bangsa, Betul. penjilat Cina bila saya cakap benda macam ni. Kan? Jadi, Siapa cakap benda tu? Ada netizen. Ada, selalu akan keluar cakap macam tu. Oh, penjilat. Mungkin tak banyak orang suka macam berani cakap macam tu kat saya kot. Wah. Mungkin. Jadi Fayad ada benda nak tambah pasal benda ni? In the end, aku setuju jugalah dengan apa yang Zaidil cakap. Memang kita kena faham lah daripada sudut sejarahnya, dasar ekonomi baru Bumiputera punya bantuan Bumiputera ni, apa niat asalnya diadakan adalah untuk even the playing field. Itu yang diproposkan pada inilah oleh Tun Abdul Razak dahulu, dan benda tu dibawa-bawa sampai ke sekarang, budayanya itu. Kita kena tahulah yang adakah dasar ekonomi baru Bumiputera, dasar-dasar pro Bumiputera yang kita ada sedia ada sekarang ni memperkasakan Bumiputera yang selayaknya. Bagi aku sebenarnya, kalau kita move towards a needs base berdasarkan dasar-dasar yang mengikut dasar keperluan, instead of race base mengikut bangsa, orang Melayu sebagai bangsa majoriti tetap akan menerima bantuan juga. Sebab kita majoriti, aku Melayu, kita semua di sini Melayu di sini, kita adalah bangsa majoriti di sini. Dan bila kita bangsa majoriti, orang yang paling susah paling ramai orang susah di Malaysia ni adalah bangsa majoriti lah jugalah kan. Tidakkah kalau kita ubah sistem kebajikan kita kepada needs based welfare, orang Melayu jugalah yang akan terima bantuannya juga. Betul. Orang Melayu jugalah dan lebih baik sekali orang Melayu yang layak mendapat bantuannya. Bukan kroni, bukan mereka yang ada kabel, bukan mereka yang ada network, kenalan-kenalan yang reti mengampu apa semua ni. Tidak. Kita tengok pada keperluan anda. Apa salahnya kat situ? Dan di manakah orang Melayu akan terancam kalau kat situ? Jadi, dan di manakah pengkhianatannya terhadap orang Melayu dekat situ? So, bagi saya, ya, muda memperjuangkan needs-based policy. Tapi kita tak adalah macam kita nak batalkan semua dasar Bumiputera apa semua. Saya rasa itu tidak adil. Tidak adil. Adalah dasar kita tengok contoh kan, kota hartanah Bumiputera. Pelaksanaan dia tak bagus. Sebab nampak selalunya bila ada kota hartanah bagi diskaun, selalu dapat hartanah yang teruk. Betul. Dia tak membantu tapi dia lebih memudaratkan lagi. Orang. Pembelian saham, kota tertentu pembelian saham. Contoh katalah pun kita nak kena tengok juga. Itu yang ketelusan dan penambahbaikan tu perlu. Betul.
Betul? Jadi mendengar jawapan korang, saya sebagai golongan Melayu bandar terasa memang Golongan Melayu bandar elit. agak-agak muda, tak ada yang elit. So guys, sekarang ni kita dah sampai ke soalan yang agak controversial sikit. Alamak. Punya tanggapan yang paling controversial. Saya tak tahu Sadin dengan Bella macam mana. Itu soalannya. Itu peribadi mereka. Saya tak tahu. Itu controversial tapi bukan Doakan aja lah bagi saya. Kita doa yang baik-baikkan Doa saja. yang baik-baik. Amin. Itu controversial tapi bukan yang kita maksudkan. Bukan itu lah. Okay. Itu Bukan. kita maksudkan. Maafkan saya. Iaitu ni dah dulu sebab kita saya dalam muda dah lama. Dari dulu dia orang kata kita punya pendidikan tentang isu LGBTQ+. Ada plus dah sekarang. Sekarang ada Sampai plus. huruf Q. Sekarang Q+. Mungkin lepas ni mungkin ada lam alif kot. LGBT lam alif. Wow, Hamzah. Pening aku dengar. Okay. Apakah Banyak benar tu hurufnya. itu Okay, sorry. Maafkan saya. Okay. Kita pun confused juga sebenarnya. Okay. apakah pandangan muda tentang isu sensitif LGBTQ dengan kebebasan bersuara? Okey, saya jawab ni lah. Pertamanya, apa-apa pun kita berlandaskan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan jelas. Islam ialah agama rasmi. Itu pertama. Kemudian dalam tu ada keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, betul kan? Jadi, saya ni pun orang Islam. It's pretty clear bahawa jantina tu ada dua. Lelaki dan perempuan. Ini fakta. Ini realiti. Bukannya ini saya ni konservatif ke, saya anti kemanusiaan ke apa. Ini fakta. Berlandaskan sains. Kita tengok kromosom. Tak kisahlah dia make up lawa macam mana pun, rambut blonde ke apa. Kalau tak ada uterus, dia tak boleh buat anak. This is a fact that we have to accept. Kena terima. Dan me personally sebagai orang Islam, it is like that. Memang itu yang saya akan terima, dan tak ada pun muda pernah ada dasar-dasar aneh-aneh yang kita perjuangkan. Tak adanya muda tiba-tiba cakap kena kahwin sendiri, karut semua tu. Walau bagaimana, saya nak sebut pasal kebebasan bersuara tadi. Tetapi walau macam mana pun kita kena tengok benda ni. Muda, macam saya kata kita Demokrat, hak kemanusiaan mana-mana individu dan hak kewarganegaraan mana-mana individu kita akan perjuangkan pertahanan. Betul. Hanya kerana kita takkan sesekali bersetuju, sebab dia ni lembut sikit, dia ni tertentu, dia ni tak nampak jantan sangat, dia tak boleh dapat masuk hospital kerajaan. No. Sebab dia lembut, dia boleh kena bully, kena pukul. Kalau dia kena pukul, Wak Ima dia rupa macam mana sekalipun, dia patut mendapat keadilan sebab dia dicederakan secara fizikal. Sebab budak perempuan dia macam tomboy sikit, dia kalau kena gangguan seksual atau kena sexual assault, biasalah dia patut karut. Kita tak nak dasar sampai saya macam inilah. Jelas apa dasar, berdasarkan perlembagaan, berdasarkan agama rasmi negara tu jelas. Tapi saya peribadi, saya tak adalah sampai nak tengok apa baju dalam dia, apa dia buat dalam itu. Sejauh tu tidak. Tetapi kita akan pertahankan hak kemanusiaan dan kita akan ikut perlembagaan. It's very clear. Dan selalunya orang yang tuduh kita ni, dialah yang terpaling jantan, selalu itu yang kantor ada video ni. VC lah, apa lah, kemenain lagi, tanjak songkok tinggi. Betul kau VC dengan malam cakap. Aku terfikir lah keluar-keluar benda tu. Baik, ada apa nak tambah part ni? Bagi aku lah, aku setuju dengan apa Zaidil katakan. In the end, kita sebagai mana-mana parti dekat Malaysia sekalipun, kita mempertegakkan perlembagaan persekutuan. Jadi di dalam perlembagaan persekutuan ni adalah kita dah set the boundaries. Apa tanggungjawab kerajaan, apa tanggungjawab kita sebagai rakyat dan apa semua ni. Dan rakyat tu pelbagai lah. Ada Islam, ada bukan Islam, ada Melayu, Cina, India dan jugalah termasuklah individu-individu yang mungkin kata LGBTQ dan sebagainya. Dan aku agree juga. Macam apa yang Zaidil katakan tadi tu, kita harus lihat mereka ini sebagai fellow Malaysians juga. Ya, kita mungkin tak setuju dengan cara hidup mereka, kita mungkin tak setuju langsung dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka percayakan, apa semuanya, tapi in the end kita memperjuangkan hak kebebasan bersuara. Hak kemanusiaan itu harus dipertegakkan juga. Jadi bila mereka menceritakan apa naratif mereka ini dieksploitasi ke, dimarginalisekan ke macam mana sebagainya ke sekalipun,
saya rasa tak ada, there's no reason untuk kita bungkam suara mereka ni. Sebab in the end, itulah hakikatnya duduk dekat dalam negara demokrasi. Aku pernah terbaca satu quote lah daripada ahli falsafah Ortega y Gasset. Dia kata demokrasi ini adalah satu sistem for noble people. Kenapa? Sebab itu adalah satu sistem di mana anda harus duduk sebumbung dengan musuh-musuh anda dan tidak berbunuh-bunuhan. Yes, kita mungkin tak agree dengan cara mereka, kita mungkin tak faham mungkin, tapi that's the fact. Kita duduk sama negara ni. Faham? So, like it or not, kita kena face this issue dan kita kena face this issue based on apa yang undang-undang yang sedia ada kita adakan. Ada perkara yang kita boleh tambah baikkan, kita tambah baikkan. Dan yang penting sekarang ni, kita harus ingat yang kita memperjuangkan perlembagaan persekutuan. Dan perlembagaan persekutuan kita intipatinya, terasnya adalah manusiawi. Faham. Jadi itulah komen aku terhadap isu inilah. Aku kalau boleh nak tambah sikit pasal ni juga. Boleh. Ya, tak tahu nak pandang mana. Pandang mana? Tak boleh. Tengok tenis dah. Nampak? So macam ni. Pickleball. Bagus lah. Melayu macam gili. ni. Aku tak kisah macam walaupun aku Islam, tapi apa dia orang buat tu aku tak kisah. Okay. Macam it is your personal life. Tapi hak kemanusiaan kau, hak ku terkerja, hak untuk hidup, it is untuk semua. Betul. Macam apa tadi kata tadi lah. So kalau korang nak memperjuangkan korang punya hak untuk kerja, I mean tu the golongan LGBT apa semua, I will stand with you kalau korang nak memperjuangkan hak bekerja korang, hak tak ditindas, hak tak dibuli, tak dipukul. I am with you. Tapi yang lebih-lebih tu memang kita sebagai Islam Dia secara tak umum boleh macam lah. ni lah. Kita tak akan menyokong apa-apa yang menyebarkan kemungkaran. Betul. Itu tidaklah. Ya. Kita tak ada, muda ni tak ada berhasrat untuk Malaysia ni jadi negara barat. Faham? Betul. Yang langsung tidak ada apa-apa langsung nilai-nilai moral dan akhlak. Tu tak betul lah. Kita ada acuan kami. Tapi tak adalah kau nak suruh tiba-tiba pergi tumbuk orang, tak ada. Okay, tu tadi sekarang the next one yang kita move forward. The next one yang macam Zaidir kata tadi, Zaidir ada sebut tadi, Apa aku elit, bangsa elit. Okay, elit. Fayan lah. Dia main pickleball. Aku tak main pickleball tak main. Aku tak nak main pickleball. Okay. Banyak orang kata yang muda ni adalah parti untuk golongan elit. Apakah bukti yang kita bukan elit dan kita pun ambil kisah juga tentang dasar untuk luar bandar dan juga orang-orang yang golongan lain lah daripada bandar ni. Okey lah. Aku nak tanyalah. Elit tak kami apabila kami memperjuangkan hak-hak pekerja gig? Pekerja-pekerja gig ni kebanyakannya adalah anak-anak muda B40. Adakah itu dasar-dasar saya elit? Adakah elit apabila kami memperjuangkan hak kewarganegaraan yang inklusif? Adakah mereka yang tanpa kewarganegaraan ini adalah orang elit? Bukan. Adakah elit apabila kami nak orang-orang kampung dapat air bersih? Benda-benda ini bukan elit. Ini benda ni baik orang T20 ke B40 ke di bawah paras kemiskinan sekali ke pun, benda ni melibatkan semua. Jadi bagi saya, no, muda is not a party, it's not an elite party. Sama sekali tidak. Sebaliknya saya nak tanya, siapa yang cakap kami elit tu? Cuba tengok anak dia hantar sekolah mana? Kat Perancis ke, dekat international school mana ke? Adakah mereka main politik-politik politik wang yang macam kami ada? Nak kata kami ni parti elit, duit pun tak ada. So check balik apa sebenarnya maksud elit tu. So sama sekali aku tak setuju lah kalau nak dikatakan muda ini adalah parti elit, sebab kita ni sebenarnya parti yang tengah sangat struggle sebenarnya. Faham. Kita tak ada kerusi. Satu kerusi je. Satu kerusi dekat parlimen, satu kerusi dekat Dun Johor. Nak elit mananya? Faham. So no lah, I don't think it's quite nonsense lah. In fact, aku nak kena tanya balik lah, siapa yang kata kita elit ni? Faham. Jadi ada apa nak tambah? Saya nak tambah. So, kalau tuan-tuan rasa lah kami elit, tuan-tuan tengoklah muka saya, tengoklah muka Abul ni. Ada rupa elit ni. Tengok Abul lah utamanya. Kan? Lebuh raya elit pun belum tentu lagi kita. Ada satu
Satu je yang saya terima kalau orang kata kita elit. Lah kita peminat kumpulan elit. Yes. Elit, yes. Ya, itu je kami terima. Rasa kuasa tanpa wanita. Gitu. Dalam tu lagu dia. Tak, okay, tapi macam ni. Dia kata kita elit pun. Macam ni lah parti terpelaling Melayu korang tu. Bila masuk kampung, kemain lah, berbuda lah, inilah apalah, pakai ni. Tapi bila balik naik Alphard, ada Dreba lah. Come on lah. Sigalon. Hotel lobby. Hotel Velfire. Hotel lobby agak best lah. Tengok lampu hotel mana lah. Hotel nampak dah setting lah. Tengoklah Abul dengan saya ada rupa elit ke. Kan yang konon terpaling mengakari itulah yang ada Alphard, Velfire, Bodyguard, Reba dan sebagainya. Betul. Saya setuju. Betul lah. Itu je lah kita nak sebut lah. Kan? Abul dah tahan LRT pun dah tahu ni. Itulah saya naik apa LRT tadi datang sini. Tak elit sangat lah. Okay, soalan seterusnya. Okay, kita kembali serius. Soalan seterusnya. Maafkan saya. Muda sering dikaitkan dengan Syed Saddiq dan adakah muda hanya bergantung pada Syed Saddiq? Adakah kita akan terus bergantung kepada Syed Saddiq ataupun kita pun ada pemimpin-pemimpin lain berwibawa? Ya dan tidak. Pertama kita kena akui kelemahan kita lah. Bukanlah kelemahan. Dia satu kelemahan dan juga kekuatan. Betul. Muda ni banyak bergantung pada populariti Syed Saddiq. Itu kita kena akui. Tapi kalaulah antara semua presiden-presiden parti politik, saya 20 kali lebih rela lah bergantung pada tindak tanduk, akhlak dan juga hasil kerja Syed Saddiq daripada presiden parti-parti politik lain lah. Muda ni suka atau tidak kita kena terima. Muda ni ditubuhkan sebab ramai orang, anak-anak muda dan tak berapa muda macam kita dua pun. Sebab kita nak tengok budaya politik yang Syed Saddiq bawa. Cara dia kerja, cara dia bercakap, dia tidak menyimpan dendam dan sebagainya. Dia mahu bercakap dengan semua orang. Contoh sekarang ni dia mahu berjumpa. Dulu dia kena dakwa zaman Perikatan Nasional. Ramai orang lupa benda tu. Betul. Tapi dia mahu bercakap dengan bekas Perdana Menteri Perikatan Nasional untuk pastikan dasar-dasar tertentu yang dia tahu undang-undang tertentu yang dia rasa penting untuk diperjuangkan dan sebagainya. Jadi betul kita bergantung kepada Syed Saddiq dan kita nak cuba perbaiki. Soalannya macam mana kita nak perbaiki dan jadi lebih baik. Sebab tu kita buka seluas-luasnya. Kalau siapa tonton ni nak masuk muda, daftar saja online. Betul. Kita muda partimuda.org partimuda.org, sertai kami untuk dapatkan pengganti ataupun kita nak lebih banyak lagi pemimpin lain, tak kira muda, tua, lelaki, perempuan, bangsa apa sekalipun, yang kalau tidak boleh mencontohi lebih baik daripada Syed Saddiq. Faham? Jadi itu yang kita nak sertai partimuda.org. Sebab tu kita buat podcast ni. Kita nak orang tahu kita siapa, kita nak orang sertai kita dan sebagainya. Kami tidak boleh menjanjikan apa-apa melainkan dasar dan perjuangan dan hasrat untuk melihat Malaysia yang lebih baik. Itu je. Faham. Berjaya atau tidak, gagal ke menang ke, kalau anda jadi calon kami belum tentu jadi YB, itu semua kita tak boleh janji. Tapi itu je lah. Jadi, soalan tu betul lah. Ada kebenaran di situ dan kami akan usaha untuk jadi lebih baik. Betul. Faham. Okay lah, aku mungkin boleh nak bagi pandangan, sudut pandang daripada seorang grassroots, ahli kaum umbi muda. Aku join muda bukan sebab Syed Saddiq. In fact, selepas aku join muda sekalipun, aku kritikal terhadap Syed Saddiq. Akan tetapi juga, aku kena akui, Parti Muda adalah parti yang ditubuhkan oleh Syed Saddiq dan dia adalah presiden pertama kami. Dan dia adalah seorang MP. Dan dia seorang saja MP, walaupun dengan aku kritikal dengan dia, aku harus bagi dia kredit. Kreditnya di mana? Mana dia dapat duit untuk, dia tak ada peruntukan sekarang ni, mana dia dapat duit dah? Dia pergi berlari, dia pergi modeling. Dan dia buat itu juganya, untungnya pada siapa? Rakyat Parlimen Muar juga. Jadi, jika kita mengharapkan kepada Syed Saddiq, itu kita kena hadap realitinya lah. Realitinya sekarang dia adalah seorang MP. Dan dia seorang MP daripada Parti Muda. Dan kita akan sokong apa yang dia buat selagi dia akan rakyat yang di bawah jagaan beliau dapat segala manfaat-manfaat dia. Jadi untuk itu, yes,
memang betul. Kami akui memang kami banyak mengharapkan kepada YB Sheikh Saddiq. Tapi cubalah tuan-tuan bayangkanlah. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, itu baru seorang MP. Seorang MP saja pun parlimen hidup. Jalan segala peruntukan walaupun tak dapat apa semua, dia perjuangkan naik turun parlimen, berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri beberapa kali sekalipun. Dia usahakan bermati-matian untuk rakyat parlimen Muar. Bayangkanlah, itu baru seorang MP. Bayangkan kalau ada 10 MP dengan dedikasi yang sama seperti YB Sheikh Saddiq tu. Dan mungkin lebih hebat macam Bro Zaidil kata tadi tu. Okay. Just imagine that. Baik, saya faham. Terima kasih untuk jawapan tu, Fayad dan Zaidil. Betul? Mungkin lepas ni kita boleh bergantung, kita tak bergantung populariti Saddiq je, mungkin kita boleh bergantung populariti Bella dan artis. Who knows kan? Kita okey je? I okey je? Saya okey. Saya tak terlibat dengan benda ni. Jenaka Jenaka, ya. Betul. Banyak sangat jenaka ni. Betul lah. Haruslah. Hidup tidak perlu terlalu serius lah. Itu satu benda kalau korang nak tahu, aku dalam muda saya dalam muda dah lama. Dalam muda daripada awal. Muda ni macam kalau dibandingkan dengan parti-parti lain, kita memang suka berjenaka sikit. Taklah. Okey je. I mean, Budak-budak abnormal kelakar tak? Saya tak nak tahu sangat macam parti-parti lain semua, tapi tak adalah macam serius setiap masa, betul tak kita? Betul. Cuma saya rasa kita lebih tampan sikit. Boleh lah. Boleh lah. Sikit. Boleh. Kalau kita move on to the next question. Bagaimana muda ingin menangani masalah ekonomi seperti kenaikan harga barang dan hutang PTPTN? Fayad ke saya? I think Zaidil should answer for that kalau. Okay, soalan tadi apa? Bagaimana muda ingin menangani masalah ekonomi seperti kenaikan harga barang dan hutang PTPTN? Ini menarik sebab saya dulu pernah kerja pegawai khas kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, KPDNKK. Waktu sebelum saya masuk muda lah, saya pegawai khas kepada Menteri KPDNKK. Dan selalu kos sara hidup ni jadi asas dan sebagainya. Sebenarnya dia tak ada silver bullet. Dia tak ada dengan satu dasar tiba-tiba boleh selesai dan sebagainya. So kita kena tengok apa punca dia. Punca kos sara hidup atau harga barang dan juga PTPTN ni. PTPTN ni sebenarnya ialah isu dia bukan PTPTN, isu dia hutang. Reality sekarang, terutama anak muda, dia keluar universiti, dia ada banyak hutang. Lebih daripada orang lain. Dia ada hutang pelajaran, dia nak beli hutang beli kereta, itu belum dia nak beli rumah. Kalau dia nak mampu nak beli rumah, dia kena ambil hutang untuk nak kahwin dan sebagainya, hutang kad kredit. Lepas tu sekarang pula banyak dasar yang saya agak merisaukan, memudahkan untuk orang berhutang. Betul. Beli barang online tiba-tiba boleh pay later. Microloan semua ni. Microloan dan Buy now, sebagainya. pay later. Itu asas. Keduanya ialah gaji asas. Itu yang Saddiq ada sebut. Seolah-olah kita tengok banyak sangat kerajaan, ialah orang politik, orang kerajaan banyak tengok, kita kena golongan susah, perangi, kita kena bantu golongan susah. Apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, saya punya pendapat peribadi ialah yang tertekan sebenarnya golongan pertengahan. Yang keluar ada ijazah universiti, ijazah politeknik, dia kerja dan sebagainya. Dia tak layak untuk dapat bantuan. Pada masa yang sama, dia tidak ada tangga gaji yang macam buat dia orang kaya. Tak pasal-pasal dia dilabel sebagai T15, dia tak dapat bantuan ni, tak dapat bantuan tu dan sebagainya. Banyak golongan pertengahan tertekan. Contohnya, suami isteri kerja bank, kerja JLC, kerja kerajaan ke apa, anak 3. Bayar sekolah, bayar nursery, cukup tertekan dan sebagainya. Jadi pertama kita kena tengok, kita kena selesaikan masalah tangga gaji asas. Untuk ada tangga gaji asas, sebagai contoh mudah, saya ni engineer. Saya ni jurutera, graduan jurutera elektronik dulu. Gaji saya, masa saya mula-mula masuk kerja, tak banyak beza dengan budak graduan jurutera hari ini. Sebab tu jangan terkejut, banyak dia orang kena bawa Grab, lebih rela jadi e-hailing sebab pertama kualiti kerja tak ada, keduanya tangga gaji tu tak berbala. Satu, jangan terkejut kenapa budak-budak sekarang lebih rela jadi influencer. Betul. Walaupun dia belajar 5 tahun, baik jadi influencer dan sebagainya. Jadi kalau muda nak tengok, pertamanya kita kena perbetulkan institusi asas ekonomi kita. Pertama kita kena buat bahawa ekonomi kita mesti berlandaskan merit. Apa maksud saya sini? Jawapan ni panjang. Dia tak ada jawapan mudah. Saya tak ada formula tiba-tiba harga kereta murah. Saya tak ada formula tiba-tiba harga minyak jatuh. Tapi saya tahu bahawa kalau kita ada ekonomi yang lebih telus. Apa maksud dia? Maksud dia kita ada cara pemberian tender kerajaan yang lebih baik. Kita ada GLC kita bila kita tawarkan pekerjaan, kita betul-betul bagi yang mereka yang layak.
ekonomi itu akan jadi lebih baik. Kalau kita buat dasar ekonomi kita lebih telus. Contoh antara nak bantu golongan usahawan ialah kita bagi micro loan. Tekun misalnya. Saya cukup tak setuju dulu tekun ni dia melalui ketua bahagian parti politik. Okay. Contoh. Jadi orang yang layak tak dapat, Orang yang dia pilih dapat. dia boleh dapat. Lagi satu baru banyak kontroversi. Misalnya bila grant-grant daripada kementerian tertentu. Ada orang tengah dalam pejabat menteri dapat persen. Dia pilih orang tertentu, kawasan dan sebagainya. Bantuan tu dia tak mengikut keperluan atau merit, dia bagi kepada orang ketua cawangan, ketua cabang, ketua apa-apa ni. Satu penting kita ada reformasi institusi. Orang kata apa kena-mengena dengan melawan rasuah, reformasi institusi dengan periuk nasi. Dia kena mengena secara langsung. So dasar ekonomi tu kita kena lebih telus dan lebih baik. Keduanya kita kena ada dasar yang mana kita lebih terbuka kepada ini agak kontroversi sikit lah. Saya percaya bahawa kita perlu dapatkan lebih banyak bakat-bakat luar ke dalam Malaysia. Yang maksud saya Silicon Valley yang buatkan Amerika Syarikat tu makmur bukannya sebab dia kata ini kawasan tempat ada buat silikon, orang boleh buat semiconductor dan sebagainya. Tidak. Dekat Silicon Valley tu ada 2-3 universiti yang ternama. Dia yang buatkan Silicon Valley tu, Silicon Valley ialah bakat. Contoh, Elon Musk bukan orang Amerika. Betul. Dia asal daripada South Africa. Afrika Selatan. Albert Einstein daripada Germany. Betul. CEO Google daripada India. Dan saya tahu sekarang ni banyak kontroversi bila ada bangsa asing. Bagi saya, kalau kita dapat bakat, kita permudahkan untuk bakat-bakat orang pandai di luar daripada sana untuk masuk dan mulakan perniagaan, permudahkan dia untuk buka industri. Kalau dia pandai atau dia ada PhD, berikan dia PR, ICMR. Kalau bukanlah warga negara tu, tapi PR untuk bina industri sini, saya rasa kita boleh ke situ. Dan saya rasa itu pun solusi yang bagus untuk kita punya masalah brain drain. Betul. Macam kita ambil contoh, banyak orang pandai dari Pakistan, orang pandai daripada India, orang pandai daripada Bangladesh, negara-negara Arab, negara-negara Islam. Dia tak nak pergi ke Amerika Syarikat, Eropah sebab dia punya nilai-nilai dia akhlak dia berbeza. Dia nak pergi ke Malaysia tapi dia tak dapat peluang itu. Sebab jangan kita tengok dia masuk, dia ambil peluang pekerjaan daripada graduan kita. Tidak. Kita tengok sebagai peluang untuk dia buka industri baru dan sebagainya. Itu yang saya rasa kita, yang agak kontroversi, yang mungkin orang banyak tak setuju, tapi saya rasa kita perlu kekalkan bakat, get the talent here, bantu dia untuk buka syarikat dan insya-Allah boleh makmur. Macam saya bagi contoh Steve Jobs, Apple kan, antara syarikat terbesar. Steve Jobs ni ialah bapa dia ialah orang Syria. Betul. Pelajar Syria yang belajar di Amerika Syarikat. Correct. Jadi kita kena tengok daripada ruang lingkup situ juga. Faham. Bagi aku lah kan, isu ekonomi dia yang diskusi pasal isu-isu ekonomi sekarang ni, dia agak abstrak. Susah nak faham bagi orang-orang biasa. Macam mana OPR ni bagi kesan pada kita punya kewangan lah, apa semua benda, macam mana tarif 24% apa semua benda ni, macam mana kita boleh bagi kesan apa. Sebenarnya kita, kalau kita nak baca sekali lah dulu tu susah kita nak relate. Dan bagi aku itu adalah masalah utamanya. Kita rakyat Malaysia ni ramai tak berapa faham how the economy works. Tak kisahlah mungkin kita nak ambil yang lebih centralizing, yang macam ala socialist ke ataupun lebih free market ke, macam pro kapitalisme dan sebagainya. Tapi adakah kita faham apa yang kita sokong sebenarnya? Apa dasar-dasar yang kita nak bawakan? Sebagai contoh lah, kita ambil PTPTN. Tadi kita ada sebut pasal PTPTN lah kan. Sekarang ni kerajaan tengah nak pertimbangkan sama ada mereka yang gagal bayar PTPTN ni, wajarkah halang mereka untuk keluar negara, untuk melancong ke, bekerja ke dan sebagainya lah. Bagi aku lah kan, what does this solve? Bagi aku dia tak solve apa-apa pun. In fact sebenarnya dia menghukum pada anak-anak muda yang tak mampu bayar PTPTN ni. Dan kita harus tanyalah kenapa mereka tak mampu bayar. Adakah sebab susah nak mencari kerja ke? Adakah sebab diorang rasa prosesnya rumit ke apa ke? Adakah sebab diorang ni walaupun
ada gaji yang cukup untuk bayar PTPTN tapi tertekan dengan faktor-faktor lainnya. Bagi aku itu harus dilihat terlebih dahulu sebelum nak menghukum mereka. Jadi dalam kita membuat dasar-dasar ekonomi dia, kita harus think of macam mana kita sebagai individu terkesan terhadap apa-apa dasar-dasar. Tak kisahlah dasar cukai ke, dasar tarif ke, dasar subsidi dan sebagainya. Kita kena tengok jugalah macam mana subsidi membantu certain sektor dan sebagainya. Dan perkara ini memerlukan pengetahuan lah. Jadi kalau apa yang aku sarankan dekat dalam muda adalah kita buat economic education. Kita harus tekankan financial literacy, pengetahuan macam mana kita nak urus kewangan kita sendiri ni, sebab anak-anak muda sekarang ni makin ramai bankrupt. Ramai yang macam Zaidil kata tadi ni, kita terperangkap dengan bukan masalah PTPTN sebenarnya, masalah hutang. Sekarang ni pilihan untuk mendapatkan hutang tu sangat mudah. Senang. Kita ada buy now pay later, kita ada pay later itu sana sini, kita ada kontrak-kontrak beli barang lah, apa semua benda sekarang ni, dan benda-benda ni lah menjadi punca kenapa ramai anak-anak muda sekarang ni bankrupt. Dan kita kena bimbang sebenarnya, kalau anak muda kita makin ramai bankrupt apa semua, bermakna kita susah untuk jadi produktif. Faham? Jadi saya tak ada macam Zaidi cakap tadi tu, there's no silver bullet lah. Tak ada satu solusi yang akan selesaikan semua segala masalah ekonomi kat Malaysia ni. Tapi apa yang aku sokong adalah untuk kita meneliti secara mendalam dan membahasakan isu-isu ekonomi, isu-isu bread and butter ni dengan bahasa mudah supaya the majority rakyat Malaysia faham apa yang menghadap yang memberi kesan terhadap periuk nasi mereka. Cik, saya nak jawab balik lah soalan tadi tu. Okay. Saya terfikir ini ada dasar yang saya rasa kalau isu ekonomi tadi, PTPTN dan sebagainya, kalau saya lah dapat peluang, saya nak buat benda ni lah. Ini yang kita nak perjuangkan. Saya pribadi sebagai orang pemimpin dalam muda lah. Pertamanya, saya nak kita menekankan ketelusan dalam sistem sokongan sosial. Saya nak lebih banyak semak dan imbang dalam contohnya bagaimana pengoperasian hospital kerajaan. Supaya, dan kita nak sekolah yang lebih baik. Maksud dia perbelanjaan, tengok macam mana award tender untuk bina sekolah, bina hospital, pembelian ubat dan sebagainya. Sebab sebelum kita buat apa-apa dasar ekonomi, kita pastikan jaringan sosial tu selamat. Maknanya na'udzubillah, katalah kita berniaga, kita bankrupt ke apa, kita pergi hospital kerajaan, kita akan dapat bantuan dan bantuan tu bagus. Kita tak perlu tunggu ICU dah lama dan sebagainya. Anak kita boleh pergi ke sekolah, pergi universiti dan dapat bantuan sosial. Itu penting, sosial penting. Itu pertama ekonomi saya nak buat. Nombor dua, saya nak kurangkan monopoli. Monopoli daripada satu syarikat je boleh bawa masuk gula. Satu syarikat boleh bawa masuk beras. Sebab kita tengok dulu kapal terbang MAS saja harga tiket melambung tinggi. Bila ada Asia, bila ada Batik, jatuh. Persaingan itu baik. Kita kena kurangkan monopoli termasuk GLC. GLC. Sebab apa kita ada sekarang ni adalah sistem crony capitalism. Kita ada capitalism dan kerajaan pilih siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya nak, itu saya setuju bila Puspakom kita buka. Ada persaingan. Saya rasa itu lebih baik untuk ekonomi. Bila ada persaingan, ada peluang pekerjaan. Nombor tiga, so pertama tadi social security hak ni. Nombor dua ialah kurangkan monopoli, tak nak kurangkan monopoli. Nombor tiga, saya nak kita tengok perjuangkan dasar-dasar yang lebih mesra, bukan saja asyik golongan bawah, kita nak golongan kelas pertengahan. Kita tengok insurans perubatan yang lebih masuk akal, insurans kenderaan yang lebih masuk akal. Kita nak naikkan gaji minima. Kita lepas ni kalau orang nak tawarkan kerja, dia mesti bagi tahu berapa gaji dia nak bagi dan sebagainya. So nombor tiga, saya nak tengok dasar yang lebih banyak untuk golongan pertengahan. Nombor empat yang kita nak tengok, yang kalau saya nak perjuangkan, ialah kurangkan kebergantungan kepada buruh asing yang murah. Tingkatkan import buruh asing yang berbakat. Selalu kita ambil buruh asing daripada luar ni untuk buat kerja-kerja murah. Kita tolak tangga gaji ke bawah, maka budak-budak muda semua start dengan gaji rendah. Kita tak nak. Kita nak kurangkan benda tu. Tapi pada masa yang sama kita nak bakat engineer, doktor dan sebagainya, orang yang nak buka syarikat, supaya kita nak ekonomi kita lebih berdaya saing, tahap lebih tinggi. Kita tak nak berebut industri pembuatan mainan dari Vietnam. Kita tak nak. Tapi kita nak saintis AI yang terbaik daripada Pakistan. Masalah sekarang, banyak Malaysia ni dah sebelum ni sebab buat duit. Untung. Ambil buruh murah daripada negara-negara tak maju,
Tekan dia bagi gaji rendah, lepas tu bukan saja dia orang ditekan, perdagangan manusia ditindas, kita pun sebab tu gaji kita semua rendah. So, itu nombor 4 saya nak tengok. Dan nombor 5 saya nak tengok ketelusan dan reformasi dalam institusi. Kebebasan Suruhanjaya security. Tak ada gangguan politik. Saya nak tengok KWSP tu boleh berdiri sendiri, dia boleh buat keputusan tanpa tekanan politik. Saya tak nak tengok satu MDB berlaku lagi sekali. So 5 benda ni. Dasar yang saya rasa kita perlu perjuangkan untuk kalau kita nak naikkan. Baik. Baik, itulah saja untuk kita hari ini. Kita sampai kepada penghujung episod. Jadi saya kepada penonton-penonton yang masih lagi bersama kami, saya nak minta kalau korang ada pertanyaan ke apa benda yang korang masih tak faham ataupun nak tahu lagi pasal muda, typekan dalam komen, kat dalam komen di bawah ataupun di mana-mana komen social media kami, di Instagram, di X, di Facebook ataupun di TikTok. Typekan dalam comment section dan beritahu apa yang korang nak tahu pasal muda. Apa-apa lah. Apa-apa saja yang korang nak tahu pasal muda. Betul ke muda ni elit ke? Betul ke muda saya ni dengar Abul ni tak tahu ke? Apa-apa je soalan yang pasal muda, yang mana tak masuk akal ataupun yang jijik tu kami tak masukkan lah. Tapi korang tanya dulu dan kami akan pilih. Muda ni untuk orang muda je ke? Soalan tu, muda ni untuk orang muda ke? Betul. Kami ni parti atuk ke? Macam mana Mahathir buat korang? Macam tu. Kalau korang soalan, tulis dalam komen. Dipersilakan bagikan. Episod-episod akan datang kami akan ambil semua komen-komen tu, kami akan buat lagi episod cuba jawab ni untuk cuba jawab apa yang korang nak tahu pasal muda. Dan yang kedua yang saya nak kata sebelum kita akhirkan kita punya episod, bila bila kami buat editing untuk letak nama nameplate saya, nameplate Fayad dan nameplate Zaidil, ada tulis ada satu nombor dekat bawah tu, dan itu adalah nombor ahli kami. Sebab kenapa kami letak nombor kat situ adalah kerana kalau korang berminat nak join muda, korang boleh macam Zaidil kata tadi ke partimuda.org dan klik untuk sertai muda. Dan jikalau korang tak ada ataupun tak dapat nombor ataupun nama ahli yang untuk jadi pencadang ataupun penyokong korang boleh gunakan kami 3 orang sebagai pencadang dan juga penyokong. Jadi itu je saya nak ingatkan korang. Tuliskan apa yang korang nak tahu pasal muda dekat dalam comment section. Dan juga untuk daftar nombor ahli, korang boleh pakai Zaidil, Fayad ataupun saya. Jadi sekian, terima kasih semua kerana menonton episod ini. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen dan juga share video ini. Walaupun benda ni kecil untuk korang, tapi memang ia banyak membantu channel ini untuk membesar. Dan bila kami mendapat channel yang lagi besar, kami boleh buat lagi banyak konten dan juga episod untuk korang semua. Jadi sekian, terima kasih daripada Zaidil, Fayad dan juga saya. Sekian, terima kasih.